Hari kedua dekat Bukhara, baru sampai. Owner hotel tunjukkan aku money changer. Sekarang duit tak ada. No money, I need money. So nak pergi money changer, jalan. Tak jauh daripada hotel, dekat je. Sekarang aku dekat kawasan Bukhara ni, Old Town Bukhara. Nanti aku bawa korang jalan, tengok kawasan ni. Assalamualaikum Bukhara. Bukhara, beautiful. Okay, sekarang kita berada dekat Bukhara, Uzbekistan. Kalau korang tengok bentuk-bentuk bangunan dia orang macam memang real lah. Kalau aku nak samakan dengan negara mana-mana pun tak boleh. Sebab aku rasa dekat Uzbek je ada bangunan-bangunan macam ni. Kau tengok ni salah satu, nama dia Uzbekistan. Lepas tu korang tengok dia ada macam satu tembok. Korang tengok belakang ni. Tembok besar ni, aku tak tahu naik atas tu kena bayar ke tak. Tapi nak naik ke? Kita tengok keadaan macam mana. Aku bawa korang explore lagi. Ada macam-macam tempat dekat kawasan Bukhara ni. Mana tamu bunyi burung? Please. Alright, thank you. So, macam-macam kawasan diorang ada jual, baiklah. Tapi kawasan ni confirm mahal sikit sebab kawasan tourist attraction. Ni keunikan songkok diorang. Kopiah. Yang ni paling laris. Tapi tak di no stop orang kat sini. So bila korang dekat Bukhara ni, korang jangan risau sebab mostly kebanyakannya memang boleh cakap English. Sebab kat sini memang kawasan tourist attraction lah. So banyaklah orang daripada Europe, orang daripada macam-macam tempat datang berjalan dekat sini. So kita start dengan location kita hari ni dekat Kalam Mosque. Kita jalan. Kawasan ni mostly majority adalah kawasan attraction. Korang tinggal jalan je. Banyaklah orang jual-jual. Yang ni, yang bulu-bulu ni mungkin diorang pakai pada musim sejuk. Tak tahu ni ini adalah pakaian adat diorang ataupun fashion. Tengah-tengah ni nama dia Piokalan. So dia di kiri dan kanan masjid. Ni salah satu masjid. Korang boleh tengok ni. And then ini ada lagi satu masjid tapi sekarang under renovation. Masih renovation. So ni korang boleh masuk. So dekat sini nak masuk kena make sure Kita kena pakai Muslim. untuk masuk dalam kawasan ni dia ada fee. Boleh bayar pakai kad juga. Tapi memang cantik. Tiba-tiba ada satu pokok kat tengah-tengah ni. Dia bentuk dinding architecture dia yang melambangkan Bukhara Uzbek ni. Dinding-dinding dia ni lah dengan batu mama dia ni. Okay, ni korang nampak bangunan unik ni. Sebenarnya dia adalah kawasan tempat orang jual-jual. Contoh, ni kapet. Lepas tu ni dalam ni ada macam-macam orang jual barang-barang souvenir daripada Bukhara. Benda-benda sini bahaya. Ini aku dah berkenan kapet pula. Nampak apa? Nak bawa macam mana? Lepas tu siapa nak angkat? Siapa nak angkat?
So memang dekat sini kawasan tourist attraction, kau jalan je memang mata kau akan terpukau dengan keadaan bangunan dia agak berbeza. Macam aku cakap tadi, aku rasa bangunan-bangunan macam ni susah nak jumpa dekat negara lain melainkan bila kau berada dekat Uzbekistan. Dekat Bukhara kita orang ada try pergi makan dekat satu kedai ni, nama dia The Plov. Sebab ni aku dapat suggestion daripada owner hotel yang aku duduk. Kat sini agak terkejut makanan dia sangat murah. Ini dia tulis daging kuda 9,000 som sama dengan RM3. Daging dia 12,000. 12,000 ni mungkin persamaan dengan RM4. Salad dia apa semua. Kalau nasi dia satu portion ni 40,000. 40,000 aku rasa dalam 15, tak sampai RM15, RM12, RM13. RM13. So memang bagi aku, kalau dekat Bukhara ni makan murah, naik Grab, kita orang naik Grab sekali, bukan Grab lah, Yandex, sekali naik Yandex RM3, RM4. Itu kalau kita explore sini je. Kalau aku duduk sini sebulan aku rasa kau takkan guna duit banyak Bukhara. Tapi tak tahulah, visa kita hanya 30 hari kot untuk masuk ke Uzbek. Sorry lah, makanan ini punya sedap. Kita orang makan tak sempat buat video, habis licin. So korang boleh try. Ini adalah new city untuk Bukhara. Kalau korang tengok, memang new city tak ada benda baru untuk dia explore lah. Sekadar tengok macam mana orang lokal dia shopping barang-barang apa semua. Orang sini panggil sini Bukhara CC. Bukhara CC tu bermaksud Bukhara City Center. So sekarang kita orang ada dekat satu restoran agak famous juga dekat area Bukhara ni. Kat sini memang best korang duduk tengok view. Ada angsa. Yang ni bukan itik. Aku tak tahu itik atau angsa. Dia macam angsa juga. Tapi orang sini boleh teka Orang sini tengok muka kita orang, dia terus boleh agak. Malaysia, dia orang dah tahu. Sini nak makan jangan takut murah. Nak buat apa pun jangan takut murah. Sambil-sambil tu kita orang tengah study untuk next trip. Tak sabar nak bawa korang ke next trip. So kita orang tengah lepak santai untuk tunggu malam sekarang. Kita orang akan ambil train pukul 11 malam bergerak ke Tashkent. Kita orang akan sampai di Tashkent lebih kurang dalam pukul 7 pagi lah. So tak ada benda nak buat, dah habis explore kat kawasan Bukhara Old Town ni. Kita duduk santai-santai, lepak, minum kopi. Tapi kopi dia, kalau kau order kopi ais dia macam kedekut sikit lah kat sini. Mungkin ais mahal ke apa tak tahu lah. Dia tak macam negara kita ais banyak. So far Bukhara ni best. Bangunan dia unik. Korang kena datang visit kat sini. Memang best.